Okey, kita akan secara automatik dia akan keluarlah branch mana yang kita nak ambil. Okey, nak ambil barang ni, nak ambil emas ni. Kita boleh pilih branch yang berdekatan dengan rumah kita lah. Biasanya kita ambil lagi berat, lagi murah, betul. Limati kata lagi berat item ni lagi murah lah. Okey, dan bila kita nak jual, susut nilai dia makin kecil sebab spread dia 6 hingga 9%. 6 ni yang untuk sekilo dan 9% tu yang dalam account gap ni lah. Lagi murah lah dia punya spread dia. Okey, kalau dekat sini kita boleh tengok. Kita boleh tengok harga berubah setiap 20 minit dekat sini, dekat shop ni. Okey. Yang ini harga akan berubah-ubah setiap 20 minit. Okey. Yang dekat sini harga yang 1 gram gold bar, dia panggil gold bar, dan juga dinar ni, gold bar ni semua item, dia panggil semua item yang kat bawah ni. Okey, harga ni lebih mahal sikit. Kalau kita tengok yang 1 gram RM550 untuk 1 gram dekat sini. So kalau kita nak beli, kita beli dekat sini. Okey, kita kumpul dekat gap. Okey, kita kumpul dekat gap ni. Kalau nak ambil item yang kecil bawah daripada 5 gram. Kerana 5 gram dekat shop tu dia lagi mahal lah. Sebab harga kat situ dia tak berubah. Okey, better kita kumpul dekat sini dan kita withdraw daripada account gap. Kita tekan saja, kita kumpul gram emas kat ni banyak-banyak dan kita withdraw saja dekat sini dan kita boleh pilih lah item yang kita suka. Katakan kita nak yang 1 gram, ini kita boleh pilih daripada sini. Dekat sini lagi murah lah untuk 1 gram. Harga 1 gram hari ni RM499. Berubah sejak 12 malam tadi. 1 gram RM499. Kalau kita withdraw daripada account gap, bermakna dia jatuh RM499 campur postage RM10 dan premium RM15. Okey, bezalah harga dia dengan dekat punya site tadi. Okey. So dekat shop tadi lebih berbezalah, dekat situ lagi mahal. So kita kena tengok harga dekat mana yang paling murah untuk kita buat belian ya. Kalau dekat gap lagi murah, mana kita withdraw daripada account gap lah. Ada setengah item tu dia lebih murah kalau kita beli dekat shop. Contoh kalau kita tengok